Salah punca? Tekan butang follow jika anda mahukan more Liverpool and football news. Inilah respons yang aku nak tengok dari Arne Slot. Pagi tadi Liverpool menang besar dengan Eintracht Frankfurt di perlawanan UEFA Champions League. Walaupun kita kena dulu jaringan awal dari Christensen, Liverpool terus reply 5 gol. Ini talking points untuk perlawanan pagi tadi. Arne Slot came into the game dengan starting lineup yang aku rasa most Liverpool fans nak tengok. Dengan Ekitike dengan Isak start. We need to play our best performing players. Bukan kita tak ada quality. Robo guys. Robo has to start. Bukan kerana dia lagi handal ke dari Kerkes atau apa. Dia bawa stability kepada defense. Dia bawa leadership in the team. Dan confidence. Walaupun tu salah dia on the first goal tu, dia reply with an assist tu, jaringan penyamaan. Itu yang Robo boleh buat. Dia boleh bagi good balls. Dia dah assist kita selama ni dekat left back tu. Korang also boleh tengok link up play dia dengan Gakpo on the left tu. So at least on the left wing tu ada threat. Bila defense kita bagus, team main bagus. Even Van Dijk score. Konate pun score. Konate pun score, tahu tak? Jangan sesekali kita drop AKTK. Dialah enforcer dekat depan tu. Dia main false line, dia main dua striker. Dialah orang yang bekerja keras di depan. And to me, dialah our number 9. Lord Jones, mantap gila in the midfield. Kau boleh tengok, dia main deep on the midfield line and dia contribute dari segi movement and fluidity di tengah tu. Dan aku rasa ini memang a suitable role lah untuk Lord Jones. Orient Words pun dah broke his curse. 2 assist malam. He's a world class player. Bagi dia chance and he will provide. Untuk aku 2 assist tu is just a glimpse of what he can do. Walaupun VVD is named man of the match, tapi untuk aku player of the match semalam is Dominic Szoboszlai. Wah, aku rasa dia lah dictator di dalam midfield tu. Dekat tengah padang tu semua dia ada. He even scored a goal. What a beautiful goal. Dan akhir sekali, Mohamed Salah. Aku tengok ramai gila orang bash dia hari ni pasal dia tak pass kat Florian Wirtz tu. Tapi guys, game dah 5-1. Apa salahnya dia try to break his curse? Janganlah bash our legend ni. Dia dah bawa Premier League trophy last season in his record breaking season. Kita tak boleh harapkan dia nak produce the same record this year. Kita pun tak tahu apa yang dia tengah lalui sekarang ni. But this is the time yang that phrase, you'll never walk alone to apply. Apa-apa pun kita kena support legend kita ni. So korang rasa macam mana? Patutkah kita bench dia again coming weekend lawan Brentford? Cuba komen.